Bang, aku nak set up indoor playground. Tolong kirakan kos untuk set up. Menarik. Jom kita buat bajet untuk set up satu indoor playground. Kita target market ni untuk golongan M40. Apa kos-kos yang terlibat? Jom kita breakdown satu-satu. Untuk kedai dan juga renovation, kita bajetkan RM30,000. Untuk playground equipment, ini modal yang paling besar. 60 ke 90 ribu untuk equipment. Tempat snack ataupun tempat untuk baju kopi. Kat sini kita bajet RM8,000. Untuk furniture dan juga reception, kita bajet RM7,000. CCTV, aircon, kita letaklah RM10,000. Untuk branding, untuk signage, kita letakkan RM5,000. Untuk snack dan juga makanan, kena prepare RM2,000. Kos luar jangka, kita preparekan RM30,000. Total up cost untuk setup bermula RM180,000. Kita breakdown pula kos bulanan untuk indoor playground. Sewa kedai, kita bajetkan RM5,000. Staff kalau ada 2 orang, RM3,600. Untuk bil utility RM1,200 sebulan. Marketing dan juga ads tak perlu tinggi-tinggi. Kita prepare 800 je sebab nak target untuk orang kawasan tu saja. Untuk top up stock macam makanan, minuman, kita letaklah RM500. Untuk cleaning fee, maintenance, kita bajetkan RM900. Total up seluruh kos bulanan RM12,000. Berapa pula target sale? Katalah walk-in per entry RM15. Kita target sehari ada 40 orang walk-in bersamaan dengan RM18,000 sebulan. Offer juga untuk membership sebulan RM60. Target yang join membership ni 50 orang sebulan bersamaan dengan RM3,000. Offer juga package untuk buat birthday dekat indoor playground ni. Mungkin event sejam RM400. Kalau ada 3 kali event sebulan bersamaan RM1,200. Untuk cafe dan juga snack, kita bajetkanlah keuntungan sebulan RM3,500. Total up potensi pendapatan sebulan adalah RM25,700. Berapa pula keuntungan dan juga dia punya ROI? Let's say dapat konsisten sale sebulan sebanyak RM25,700, kos bulanan tadi RM12,000, tolakkan direct. Bersamaan sebulan boleh generate RM13,700 profit. Untuk ROI pula, potensi untuk ROI adalah 13 bulan. Ini hanyalah estimation saja. Kos anggaran sebelum nak bermula, ataupun kena jumpa konsultan untuk dapatkan figure yang lebih tepat. Bisnes apa kita patut breakdown? Untuk next video, cuba korang komen.